Ingat lagi waktu awal-awal saya berjinak buat konten dalam Facebook ni. Saya banyak mempromosikan SIM kad Tun Wow melalui konten saya. Rasa bersyukur sebab dapat kenal dengan bisnes ni walaupun banyak duka dan ada juga suka. Berpeluang juga berkenalan dengan ejen-ejen mereka yang tak mengalah dalam memperkenalkan SIM kad Tun Wow ni kepada orang ramai. Sepanjang pengalaman waktu awal saya jadi ejen dulu, banyak yang saya belajar dalam proses tu. Dari segi marketing, sales dan cara bergaul pada orang ramai. Dalam bergaul dengan orang, saya dapat kenal dengan pelbagai cabaran dan jalan kehidupan yang orang lain harungi. Dekat situ juga, saya banyak mengenal dunia melalui cerita dan pengalaman orang ramai. Alhamdulillah, sekarang pula saya fokus sebagai freelancer, content creator, branding dan marketing content untuk company ID. Dalam bidang ni pun banyak perkara baru yang saya belajar dan dapat, terutamanya pengalaman. Jadi, betul lah yang setiap apa perkara yang berlaku pada kita tu sebenarnya ada hikmah di sebalik tanpa kita sedar. Semasa kita lalui perkara tu, mungkin kita tak suka, tapi tanpa sedar, pengalaman tu mengajar kita di masa hadapan. Kita dapat elak mana yang salah dan dapat berfikir apa tindakan yang lebih baik untuk dibuat. Walaupun sekarang saya bukan lagi ejen Tun Wow yang aktif, tapi saya masih guna internet dari SIM kad Tun Wow. Bagi saya suka manfaat SIM kad ni sebab setiap kali top up dapat cashback dan point. Kalau point tu, saya selalu buat redeem voucher T-Life. Untuk cashback pula, saya boleh guna untuk top up bulan baru. Tak lupa juga hadiah Tun Wow yang paling saya tak sangka saya boleh dapat bila berpeluang bermalam di Club Med Sheraton bersama ayah saya. Semasa percutian ni lah, saya banyak kenal dengan ejen-ejen senior Tun Wow daripada pelbagai usia. Jadi, untuk yang tengok konten saya ni, kalau rasa SIM kad Tun Wow berbaloi dan best, tunggu apa lagi? Gunalah SIM kad Tun Wow tu sekarang. Kalau ada yang berminat, boleh roja saya atau carilah ejen Tun Wow berdekatan dengan anda. Ejen-ejen Tun Wow tu cuba komen sikit kat bawah. Sekian cerita hari ni. Kalau korang ada apa-apa cerita dan pendapat nak share, boleh roja saya. Boleh kita bincang pendapat untuk konten seterusnya. Mana yang baik boleh diamalkan, mana sebaliknya lebih baik tinggalkan. Jumpa lagi untuk konten yang seterusnya.